supaya sejarah tu dia dapat disampaikan ataupun dia dapat maklumat sejarah tu dengan tepat. Okey, Assalamualaikum geng. Ni saya nak kongsikan dengan seruling yang saya buat lah. Tu yang saya buat. Jadi dari dulu lagi saya ada buat beberapa bentuk seruling. Seruling yang pada asalnya saya buat lebih kepada seruling Melayu lah. Seruling Melayu ni awak susah nak dapat. Dia punya data dia tau. Tu susah dapat. Memang tak ada lah, dekat Google pun banyak tak ada lah. Kemudian tak lengkap dan ada juga yang tak tepat. Sebab saya belajar dengan orang, saya belajar dengan seorang guru. Kemudian saya banyak bertanya lah, banyak berjumpa orang ni. Saya tanya dia macam mana dulu sejarah orang main seruling ni macam mana, buluh apa dia pakai, dia main kat mana dan macam mana bentuk dia apa semua. Kemudian saya buat lah. Benda tu kita nak kena tahu fakta yang betul lah. Sebab ini berkaitan dengan benda yang bukan main-main lah sebenarnya. Jadi dipendekkan cerita, ini salah satu bentuk seruling Melayu yang asal lah. Macam orang dulu dia akan buat, dia tak pakai dia tak pakai sendal-sendal tu semua. Dia gunakan ruas yang asli lah. Kita panggil bahagian ni, nama dia selak angin lah. Selak angin kena ada, kalau tak ada dia tak boleh bunyi. Dia kalau lopong di belakang ni tak boleh bunyi. Macam ni. Ni jenis bentuk seruling Melayu yang asli lah. Tapi ikutkan dia tak ada benang, saya letak benang lah. Kalau orang dulu dia tak pakai benang ni semua. Dia buat betul-betul pure macam seruas buluh tu. Satu ruas buluh tu dia potong apa semua dan dia tebukkan. Lubang ni pun kalau original punya seruling Melayu dia tak macam ni, dia besar bila masuk nak jari apa semua dan dia tebal. Bulu yang dia pakai pun bulu-bulu atas bukit, atas gunung sana. Bulu-bulu yang macam tu. Itu apa yang saya belajar lah dan apa yang saya dapat maklumat dari orang-orang terdahulu lah. Kadang-kadang saya pergi cek bulu, saya jumpa orang tua, saya tanya, dia tanya nak buat apa, saya cakap nak buat suling. Oh ya ke? Jadi dia bagi tahu kat saya, orang dulu buat sulingnya ni bla 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 bla. So dia bagi tahu kat saya lah. Ramai saya jumpa banyak tempat. Kemudian ini pula satu lagi buat, dia jadi macam contemporary lah. Seruling Melayu menggunakan cara pembuatan seruling Melayu tapi dia contemporary. Dia contemporary lah kan. Okey, jadi kalau awak tengok seruling Melayu contemporary ada dia lubang pengimbang bawah ni. Lubang ni semua peranan ni. Ni lubang ni tujuan dia untuk pengimbang, ataupun kita boleh sebut dia lubang pemangkin nada.